Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita belajar lebih lanjut tentang indeks hukum yang ketiga. Jika kita ada satu asas yang mempunyai kuasa berada dalam kurungan, kemudian dikuasakan dengan kuasa yang berbeza ataupun yang sama, kita boleh darabkan terus kuasanya. Contoh, kita ada 3 kuasa 5 bahagi dengan 7 kuasa 3 dalam kurungan, kemudian ada kuasa 2 di luar kurungan. Jadi kita buat 3 kuasa 5 bahagi dengan 7 kuasa 3 tadi ni. Okey, kita darabkan 2 dengan 5. Okey, kemudian 2 ni juga kita darabkan dengan 3. Jadi kita akan dapat 3 kuasa 5 darab 2 bahagi dengan 7 kuasa 3 darabkan dengan 2. Okey, jadi sekarang ni kita dapat 3 kuasa 10 bahagi dengan 7 kuasa 6. Kedua-dua pengangka dan juga penyebut mesti kuasanya kita darabkan dengan kuasa di luar kurungan tadi. Okey, kemudian soalan yang B. Negatif 2 darab dengan F kuasa 9. Dalam kurungan ada kuasa 3 di luar kurungan. Jadi sekarang ni kita buat negatif 2. Dia adalah kuasa 1. Darabkan dengan 3. Darab dengan F kuasa 9. Darabkan dengan 3. Okey. Jadi sekarang kita akan dapat negatif 2 kuasa 1 darab 3. Kita dapat 3. Darab dengan F kuasa 9 darab 3. Kita dapat 27. Okey. Jadi negatif 2 kuasa 3 kita dapat negatif 8 darab dengan F kuasa 27. Okey, itu jawapan akhirnya. Okey. Yang C pula, okey, kita lihat R kuasa 6 darab dengan T kuasa 3 bahagi dengan R kuasa 4 dalam kurungan kemudian ada 1/3. Jadi yang pertama sekali kita selesaikan yang dalam kurungan dahulu yang mempunyai sebutan yang serupa. Jadi kita lihat R kuasa 6 kita dah boleh tolakkan dengan 4. Okey. Sebutan yang R ni serupa dengan yang bawah ni. Okey, R juga. Bila sebutan yang serupa, operasinya bahagi, kita boleh gunakan hukum yang kedua, iaitu kita boleh tolakkan terus kuasanya. Iaitu kita dapat R kuasa 6 tolak 4 darab dengan T kuasa 3 dalam kurungan 1/3. Okey. Yang R kuasa 6 ni yang kita tolakkan dengan 4 yang pengangka tadi tu. Baik, R kuasa 4. Okey, jadi kita dapat R kuasa 6 tolak 4, kita dapat R kuasa 2 darab dengan T kuasa 3 dalam kurungan 1/3. Ingat yang dalam kurungan kita selesaikan dahulu jika boleh. Okey, jadi R kuasa 2, kita akan dapat R kuasa 2 darab 1/3. Dan darab T kuasa 3 darab 1/3. Okey. Jadi kita akan dapat R kuasa 2 darab 1/3 kita dapat 2/3 darab dengan T. T kuasa 3 darab 1/3 kita boleh bahagikan 3 dengan 3 kita dapat 1. 3 bagi 3 kita dapat 1. Jadi 1 darab 1 kita dapat 1. Jadi T kuasa 1. Okey, jadi R kuasa 2/3 darab dengan T kuasa 1. Sebenarnya T kuasa 1 adalah T saja. Kita tak perlu tulis 1 pun boleh. Jadi ia sama dengan R kuasa 2/3 T. Okey. Jadi setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.